Salam sejahtera dan salam mesra kepada semua. Selamat bertemu kembali di channel Sejarah Cikgu Rin. Sebelum meneruskan pembelajaran hari ini, eloklah kita melihat terlebih dahulu standard pembelajaran, standard kandungan dan objektif bagi topik yang akan dibincangkan pada hari ini. Fokus topik pembelajaran hari ini ialah keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang sebelum kedatangan Barat dan hubung kait peranan rakyat dan pemerintah dalam pemerintahan sebelum kedatangan Barat. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan yang berhierarki yang diketuai oleh Sultan dan dibantu oleh pembesar seperti Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggong dan Laksamana. Secara umumnya, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka terdiri daripada 2 peringkat, iaitu peringkat pusat dan tanah jajahan. Di peringkat pusat, pentadbiran dikendalikan oleh pembesar berempat yang diketuai oleh Sultan yang bertanggungjawab ke atas pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik dan agama. Di peringkat tanah jajahan pula, pentadbiran dibantu oleh pembesar ber-8, ber-16 dan 32 termasuk Sabandar, Bentara, Orang Kaya, Hulu Balan dan Penghulu. Seterusnya, Sultan Melaka memberi kuasa kepada pembesar ber-4 untuk mentadbir wilayah, sungai atau pulau. Kawasan di bawah pengaruh pembesar ini dikenali sebagai kawasan pegangan. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, setiap pembesar mempunyai tugas khusus untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kerajaan. Contohnya, Bendahara berperanan sebagai ketua pentadbir, ketua turus tentera, menasihati Sultan dan menjadi pemangku Sultan. Penghulu Bendahari pula dilantik untuk menguruskan perbendaharaan yang diperoleh daripada urusan perdagangan, kutipan cukai dan uftif daripada wilayah jajahan takluk. Dalam aspek keselamatan, Temenggong dilantik menjaga keamanan Kota Melaka, manakala Laksamana dilantik sebagai Parlimen Tentera Laut Melaka. Seterusnya, pembesar tanah jajahan yang dilantik oleh Sultan dan pembesar berempat pula menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung dengan tugas menjaga keamanan serta mengutip cukai. Sebagai rumusan, sistem pentadbiran yang teratur mencerminkan kebijaksanaan pemerintah dalam mentadbir kerajaannya, sehingga mewujudkan keamanan dan kemakmuran di Melaka. Sebelum meneruskan pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama menjawab soalan latihan yang disediakan. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 undang-undang bertulis yang berasaskan syariat dan adat, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka terdiri daripada 44 fasa yang berkaitan aspek jenayah, peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan dan ekonomi. Sementara itu, Undang-Undang Laut Melaka pula mengatur hal berkaitan naghoda, pelayaran, jenayah kapal dan percukaian. Aspek jenayah dalam Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka menetapkan hukuman setimpal terhadap jenayah yang mengancam ketenteraman seperti membunuh, menikam dan mencuri. Contohnya, hukuman bunuh dikenakan dalam kes membunuh tanpa pengetahuan sultan atau pembesar dalam fasa 5.1 dan mereka mengingkari arahan dan memasukkan titah sultan dalam fasa 4. Peranan sultan dan pembesar turut dijelaskan dalam fasa 1 Hukum Kanun Melaka. Contohnya, sultan bertanggungjawab melantik pembesar seperti Bendahara, Temenggong dan Penghulu Bendahari serta menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam pemerintahannya. Seterusnya, Hukum Kanun Melaka turut menekan aspek kekeluargaan untuk memastikan keharmonian dalam keluarga. Contohnya, fasa 26 menetapkan keperluan 4 saksi dalam perkahwinan atau 2 jika kurang dan melarang hamba abdi serta wanita menjadi saksi pernikahan. Dalam aspek ekonomi, undang-undang ini telah menetapkan peraturan ekonomi yang jelas, termasuk larangan riba dalam perniagaan seperti dalam fasa 30, serta syarat bahawa peniaga mesti akil balik, sioman dan melafazkan niat jual beli. Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini diusulkan oleh beberapa orang naghoda iaitu Naghoda Jenah, Naghoda Diri, Naghoda Sahak dan diperkenankan oleh Sultan Mahmud Shah.
Undang-undang ini merangkumi 4 aspek utama seperti peranan nagoda, pelayaran, jenayah dan percukaian. Peranan nagoda. Undang-Undang Lak Melaka memberi kuasa penuh kepada nagoda, termasuk hak berniaga selama 4 hari dalam fasa 13.1. Dalam fasa 13.3, jika nagoda ingin bersinggah di tempat tiada dalam senarai, dia perlu mendapat persetujuan semua orang dalam kapal. Aspek pelayaran. Undang-undang ini menetapkan peranan pegawai selain nagoda seperti jurumudi, maling dan jurubatu. Fasa 9 menyatakan maling mesti mahir dalam ilmu pelayaran termasuk keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang. Jika maling lalai sehingga menyebabkan pelanggaran dan kerosakan kapal, dia boleh dihukum bunuh. Aspek jenayah. Fasa 5 undang-undang ini telah menetapkan hukuman mati bagi mereka yang melakukan jenayah seperti mencuri, memberontak termasuk membunuh di atas kapal. Undang-undang ini menetapkan percukaian yang sistematik dan adil termasuk cukai pelayaran. Dalam fasa 6.3, nagoda boleh mengenakan cukai sebanyak 1/10 daripada hasil penumpang jika mereka ingin turun sebelum sampai ke destinasi, sama ada dalam tempoh 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Hubungan antara pemerintah dan rakyat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka adalah selaras dengan konsep wadat atau sumpah setia. Konsep wadat merujuk kepada perjanjian antara Demang Lebar Daun dengan Sansa Purba. Rakyat yang bernaung di bawah pentadbiran Sultan dan pembesar saling berkait antara satu sama lain. Hubungan saling kait ini berfungsi menggerakkan jentera kerajaan dan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Hubungan secara timbal balik ini mengukuhkan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka dan membawa kegemilangan kesultanan ini. Masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka terbagi kepada 2 golongan, iaitu golongan pemerintah yang terdiri daripada sultan, pembesar, kerabat diraja dan ulama. Golongan diperintah pula terdiri daripada rakyat dan hamba. Rakyat terdiri daripada peniaga, petani, tukang dan nelayan, manakala hamba pula terdiri daripada hamba raja, hamba berhutan dan hamba biasa. Peranan Sultan dalam masyarakat Kesultanan Melayu Melaka termasuk menjaga keselamatan, memupuk perpaduan, bertanggungjawab terhadap kemakmuran dan kestabilan kerajaan serta memperkenalkan undang-undang. Golongan pembesar pula bertanggungjawab menjaga keamanan dan kebajikan rakyat, menjadi perantara antara sultan dan rakyat, mengutip hasil melalui sistem serah serta membekalkan tentera. Seterusnya, rakyat berperanan menunjukkan taat setia, mematuhi arahan, menjadi tentera, menghadiri majlis, mengayuh kapal perang dan menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah. Sebagai rumusan, warisan ciri negara bangsa sebelum kedatangan Barat perlu dihayati oleh semua rakyat Malaysia untuk memupuk kesemangat kesetiaan kepada raja dan negara serta mewujud perpaduan rakyat. Terima kasih kerana menyaksikan video pengajaran ini. Semoga maklumat yang dikongsikan dapat membantu dan memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel Sejarah Cikgu Ray. Jumpa lagi di lain masa.